Pangkalan Udara Jugra merupakan salah satu pangkalan penting dalam sejarah tentera udara di Raja Malaysia, TUDM. Terletak di Bukit Jugra, Banting, Selangor. Ia kini berfungsi sebagai pusat latihan khas dan bukan lagi pangkalan operasi udara aktif. Pangkalan ini berasal daripada zaman penjajahan British dan pernah digunakan oleh tentera udara di Raja British, RAF. Selepas pembentukan TUDM, pangkalan ini digunakan oleh Malaysia dan berperanan dalam pembangunan awal kekuatan udara negara. Hari ini, Pangkalan Udara Jugra lebih dikenali sebagai pusat latihan khas TUDM, terutamanya untuk pasukan khas udara, PASKAL. Peranan terkini. 1. Pusat Latihan PASKAL menjadi markas utama dan pusat latihan bagi pasukan khas udara di Raja Malaysia. Latihan termasuk operasi anti pengganas, penyusupan khas, pertahanan pangkalan, penembak tepat, sniper dan operasi menyelamat tebusan. 2. Latihan payung terjun dan jungle warfare. Jugra mempunyai kawasan hutan, bukit dan kawasan udara yang sesuai untuk latihan terjun udara dan operasi taktikal hutan. 3. Pusat Warisan TUDM. Walaupun tidak aktif sebagai pangkalan operasi pesawat, ia menyimpan nilai sejarah tinggi dalam pembangunan awal TUDM dan menjadi simbol warisan ketenteraan udara negara. Terletak berhampiran Sungai Langat, Bukit Jugra, kira-kira 30 minit dari Banting. Kawasan ini juga popular untuk aktiviti rekreasi paragliding dan bersejarah sebagai bekas pusat pemerintahan Sultan Selangor. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, like dan share.